Assalamualaikum semua, MD Legacy lagi sekali hari ini. Okay, hari ini special sikit kereta yang aku nak review. Dah lama dah aku kejar-kejar member aku ni sebab dia seorang yang sangat busy. Dia seorang businessman yang sangat busy. So hari ni dia dapat lah, lepas kerja dia curi masa sekejap untuk datang jumpa aku untuk kita review ekstensif sikit lah dia punya kereta hari ini. So kereta hari ini yang aku akan review adalah Nissan GT-R R35 yang ini. So aku malah nak meninggalkan masa. Sekarang pun dekat pukul 10 dah. Kita on dengan review terus lah. Alright, ini GT-R R35. Ini owner dia. Assalamualaikum. Siapa tak kenal, saya Bos Batik. Bos Batik. Suara tengah tak ada sekarang ni hari-hari buat live berniaga. Okay, apa, faham. Okay, Fit, sejarah dulu lah kereta ni. Sejarah Sejarah dulu. okey. Kereta ni tahun 2008. Okey. Macam mana dapat GT-R ni? Macam biasalah, kereta idaman. Lepas tu usaha punya usaha, sahabat usaha. Daripada buat bisnes kecil-kecil, kumpul. Apa segala saving semua kumpul. Berapa tahun 3 tahun dah. Kita dapatkan sebiji kereta GT-R yang lama 2008. Okey, kereta ni ada sejarah dia sebenarnya. Macam mana jadi sampai macam ni? Kereta ni pernah enjin pernah pecah, you know? Masa PKP dulu, tepain mingguan apa semua. So daripada beli kereta dengan kawan, tekan pecah, dan sekarang ni saya dah repeat everything sampai jadi macam sekarang lah. Tak adalah kata perfect macam sekarang, tapi cantik di mata saya lah. Masa pecah tu body kit semua tak ada lagi lah? Ke ada? Stop. Dekat depan belakang rojak. Depan top secret, belakang bumper biasa, side skirt. Cuma top secret punya body kit ni dia lebar. Lagi lebar daripada sekarang ni, lagi panjang sedikit. So itulah sejarah kereta ni GT-R 2008, Fit Betul, 2008. Alright. So kita dah tahu sejarah. Aku dengan viewers nak tahu luaran dia dulu. Apa yang kau dah buat? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Sini Fit. Sini terang. Okay. So tak banyak pun sebenarnya. Okay. Ikut pada bajet yang saya rasa memadai lah, untuk buat sikit-sikit, bukan buat semua lah. Okay, daripada kosmetik apa yang guys boleh tengok, kebanyakan atas ni kebanyakannya ada touch carbon lah banyak. Saya memang peminat carbon fiber tegar lah. Okay. Daripada depan front bumper sampailah ke hoodie, sampai ke front hood, and then fender, side skirt, side pillar, sampailah ke diffuser belakang dengan GT wing lah. Okay. Untuk kenapa pilih carbon fiber? Sebab bagi saya dia ada touch yang sangat cantik, and then biasalah lightweight. Okay, kalau tengok sini, so ini sebenarnya boleh dikategorikan sebagai agak wide lah daripada body kit asal. So ada beberapa fitment yang kena buat, dan 100% ditune oleh Haji Works. Kita tengok Haji Works yang handle saya punya body kit apa semua, daripada tukar sampai ke setting fitment apa semua. Bukan senang, bukan kerja yang senang. Okay. Body kit Magnum Opus, kalau pernah dengar, dia ada satu lagi panggil, bukan varis. Dia lebih kurang macam varis, tapi handsome sikit. Handsome sikit dari varis. Belakang dia cantik, belakang dia sangat jahat lah bagi saya lah. Alright. Tapi body kit macam dia lah, Myra sebenarnya yang pakai. Okay. So kat depan kita ada apa ni, front bumper dalam 50% carbon. Okay, kita wrap warna, dia panggil this green, saya tak ingat lah. Dia G63 punya, G-Wagon punya green. Kita panggil G-Wagon green lah. G-Wagon green. Yes. So kiri kanan macam biasa. Yang mana carbon kita leave it to dia carbon lah. Yang mana yang saya rasa saya perlu touch hijau, saya tutup hijau macam tu lah. On the left side, okay, kita still maintainkan dia punya touch of GT-R kat sini. But fender kita tukar, white juga sebenarnya, termasuklah kanan dan sebagainya. Okay. Sambung sampai ke side skirt, sama juga Magnum Opus punya. Ini hard side skirt, dia keras. Okay, dia bukan yang soft punya, but lightweight. Cuma belum ada lagi rezeki untuk buat pintu sebenarnya. Saya nak tukar pintu carbon. Alamak. Pintu tutup lampu. Okey. Yeah. Nampak lagi? Boleh okey. Alright, okey. So lagi nampak rasanya carbon punya finishing. Kan. So ini side pillar kita. Okay. Left and right. Okay, pun ada sejarah juga untuk pillar ni sebenarnya. Pillar ni sejarah dia, kita tengah
drag race, cabut, terbang kat highway. Side pillar cabut. Cabut. Apa? Dia bukan visor cabut, side pillar cabut. Side pillar cabut. Aja gila. Mula-mula kanan, lepas tu kiri. Yo. So ala-ala tu tukar carbon terus, terus lock terus. Agak sini lah kita terus buat treatment carbon, terus permanently lock kat sini terus. Dan belakang ada back diffuser, which is saya suka belakang ni, memang sangat cantik lah biasanya. Dia nampak profile GTR tu lebih lebar dan lebih jahat. Itu sajalah. Betul. Okay. Kalau tengok sendiri dia punya kat bawah ni kan. Anda panggil apa shark fin. Bawah ni saya tak tahu dah apa orang panggil bawah ni. Diffuser. Diffuser punya line. Saya ingat benda ni ada kena-mengena dengan aerodynamic lah. So sebab body kit ni ringan, lepas tu selama saya bawa kereta ni rasa ringan dekat body kit ni daripada Top Secret. Top Secret kalau full carbon memang ringan, kalau biasa memang agak berat sikit lah. And then apa ni, bonnet belakang Carbon juga. Kita tak sempat kecil sampai go to the GT wing, full carbon juga. And then we go to right side skirt bawah dengan right fender. Saya go to dia ni lah, right pillar Semua pilot ni. Rim? Pakai rim apa? Rim ni jarang GTR pakai lah. Kalau perasan tengok JDM spec kebanyakannya tak pakai rim macam ni. Betul. Ini Euro spec ni. Ini banyak kereta-kereta supercar, Ferrari ke Lambo ke pakai. Dia banyak Lamborghini pakai lah. Saya minat sebab dia forged, material forged. So dia ringan. Satu rim ni boleh angkat dengan satu jari saja. Ke 44. Brand by ZB. Okay. Banyak cerita pasal rim ni. Yang kenal-kenalan, yang tahu-tahulah ZB tu. Okay. So warna dia Champion Gold 24. Dan tayar tak silap saya pakai Potenza RE70 warna S, tak ingat lah lebih kurang. So itu tuner saya yang adjust. Links 100% yang adjust sendiri, from the tires to the engine sampai lah ke tuning. So tayar ni paling sedap lah untuk on track. Tamak punya material sampai ke road use macam biasa ni. Memang sangat sedap. Hujan pun okey, aeroplane ni pun sangat-sangat okey. Wah, inilah. Luaran dia itu lah. Sorry lah kalau gelap sikit. Orang belakang yang tutup lampu pula. Okay, tadi kita dah tengok luaran lah. Kita dah pindah kat tempat yang terang sikit. Lampu tempat yang terang sikit. Sekarang kita nak pergi ke bahagian interior. So basically this is the interior. Kita kat dia punya ni. Okay, right. So ni lah interior dia. Okay, interior pun basically dibuatlah senang cerita oleh Hedgeworth juga. Okay, dia orang yang tune juga untuk kereta ni, untuk interior. Dekat dashboard depan ni all Alcantara. Same goes to the roof punya ni, atas ni black Alcantara juga. Tak tahu nampak ke tak? Tak nampak pun. Nampak Alcantara. So steering kita tukar juga, forged carbon, ada gold punya touch sikit kat sini. Apa ni, Hedgeworth juga tune. Okay, and then all carbon punya finish lah. Nampak gold. Okay, tu boleh. Tu boleh. Right. Okay. So apa ni, apa panggil apa ni? Door punya panel, kita ada carbon touch juga sama. Saya memang minat carbon. Okay, other than that, okay, seat pun kita custom dengan juga. Kita tengok, kita buat Lamborghini style. Kita ada design, kita ada stitching GTR kat atas. Kita ada dia emboss sikit, sama dengan seat belakang untuk passenger seat. Kalau tengok atas pun ada Alcantara ni lah. And then red seat belt untuk co-pilot dan pilot lah. Seat belt. So tu interior. And then okay, aircon van kita pakai Mercedes punya. Seorang kita kacuk Mercedes, Tesla, GTR. Dia ada Mercedes kat tepi, Tesla kat tengah. Betul. And then GTR lah. Okay. So basically dia sedi interior lah. And then kita buat LED juga kat sini. LED mesti ada. Mesti ada. Kita tukar-tukar color from Hedgeworth juga, sama dia buat juga begitu. Untuk nampakkan touch yang sangat cantik lah. Bila malam kan dia punya ambient light dia sangat cantik lah kat dalam.
Tak boleh nampak cozy gitu. Okay lah, ada cozy, dia tak serabut lah duduk dalam ni. Tak ada meter-meter yang pelik-pelik. GTR tak ada lah orang letak meter kat atas tu. Betul. Kalau ada aku tak tahu lah cakap apa. Semua kat sini dah ada. Semua kat tengah tu dah. Tak adanya 6 beradik lah, 3 beradik kat atas tu. Dia boleh letak lah kalau dah mungkin. Tapi semua kat sini kan semua. Ya tu. Dia ada dia punya indicator sepatutnya kat sini kan. Bagi kita tukar ke bigger screen. So everything semua nak tuning, mapping, tukar map semua kat sini. Okay, kereta ni pula sebenarnya kita bagi kita tunjuk sikit lah. Boleh? Okay, dekat dalam ni kita ada kejap Android kan biasalah. Okay, dekat sini kita ada ECU tag punya tuning, which is ECU lah. Okay. So dalam ni semua kita boleh check, identify ada problem atau tidak, tak payah connect dengan OBD. So dekat sini kita boleh check ada masalah ke tidak di situ. So kita boleh check juga dekat dashboard kita. Boleh diagnose terus ke? Apa dia? Diagnose terus ke? Dia boleh diagnose terus. Dari sini semua. So jika ada apa-apa ke ni kan, kat sini je semua. So this is all dia ni lah, gauge indicator semua kat sini lah. Auto temperature apa semua. And then map switching. Okay, kita ada 4 map kereta ni. Dia ada setting RON 97, RON 100, 105 dengan 97. So kita ada daripada first map 1.6 bar. The biggest is 2 bar. Dia punya pressure untuk boost lah. So dia show off ataupun Godzilla mode kita pakai Mach 4. Mach 4 ni ada port and bank. Lepas tu bagi show off mode lah. So dia tutup semua. Maksudnya dia leave it all open. Maksudnya kalau traction control off, so full speed, and then gear pun kasar, semua jadi kasar, and then the pressure is real lah. But kita reduce kepada 1.6 sebab tak nak bagi pressure kepada engine lah. Sebab Mach 4 ni dia kasar sikit. So nak guna betul-betul, guna Mach 3. Mach 3 tak ada port and bank. But untuk show off kita pakai Mach 4. Sebab kita tukar switch Mach 4 dia akan naik macam ni. Gear 4 pak. Mach 4. Ni kalau dia tukar dengan gear pas sekali punya indicator kat sana. So 1. Macam tu lah. 1 dia naik kat 1. Kat 1. 2 dia naik kat 2. Macam tu. Kita pasal itulah. So itulah dia switching map dia. So masa kita pakai 1, kita reset balik. Dah pakai Mach 1. Dia main butang-butang dalam tu je. Ya. Touch. Macam itulah ni dia punya Android punya sistem. Okay. Dah lama ni first batch punya screen. Yang sekarang ni lagi besar, lagi cantik. Dan sekarang juga ada meter Lamborghini full digital, lagi cantik. Tu next lah kau tukar tu? InsyaAllah. Orang-orang kan. Tu biasa tu je dalam interior untuk GTR. Okay, interior pun sudah settle. Sekarang kita pergi start of the show lah. Bahagian engine of course. Engine tak ada apa sangat pun. Tak ada apa sangat. Okay. Sebab kita operate. Kita warnakan dia warna jantung, warna merah. Candy red. Okay. So VR30 adapt. Semua tahulah. Okay. GTR 35 punya engine. Tak perlu cakap pun. So kita ada tukar beberapa parts lah. Macam radiator punya tank. Okay. Sekarang aluminium. Piping kita pakai Doxon punya motorsport punya piping. Okay. And then HKS blow off valve. Bunyi dia lain sikit. Saya tak minat bunyi cing. Minat bunyi whoosh, ataupun bunyi angin je. Macam sheepdog. Tapi dia bukanlah benda tu. Dia bunyi angin sahaja. Dia tak ada bunyi whistle lah pun, tak ada. Okay, alright. And then untuk engine kita dah build from zero to hero. Okay, 100% diolah dan dioperate oleh Mr. Key Links Engineering. 100%. Tukar camshaft, piston, tukar apa lagi? Terbang turbo baru, lepas tu tukar oversize piston. Lepas tu sekarang ni untuk turbo, satu turbo boleh support almost 750 horsepower. Satu turbo? Satu turbo. Okay. Kalau dua, dia boleh up sampai 1000. Dia sebelah engine bawah macam ni. Sebelah engine kat bawah tu. Tersorok lah. Tersorok sikit. And then internal. Okay, internal jap. Kita cerita sikit Izinkan saya buka saya punya file boleh tak? Boleh. Apa dia tukar? Ni apa dia tukar? Okay. Timing chain, off-pipe, timing chain kita tukar semua. Semua kita buat. Nampak? Camshaft timing chain kita tukar. Lepas tu tensioner tukar, connection rod semua, bolt apa semua kita tukar. Ni antara kita tukar lah. Okay. Cylinder head tukar T. Dan ni kita ambil ni lah. Ni support sampai 750. So aku tukar ni yang Mr. Key bagi choices sama ada this one atau this one. So aku ambil ni 3076R.
3076R 6R GTX untuk turbo. Okay, so sekarang ni aku copy lah this one. Aku dah buat sendiri macam ni. Copy, adalah Mak Salih ni buat kan. So apa ni tukar, kita buka semua. See, semua kita buka habis, kita operate habis. Ni masalah dia. Kau tengok cala dia kat mana. Oh, sakit. Aduh. Tu time turbo kong juga apa? Ni betul. Nak tengok turbo dia macam mana? Kita tengok yang kong Okay, ni apa yang ditukar lah. Ni apa yang ditukar. Dah cun lah. Yang rosak tu kejap. Yang rosak tu sakit. Yang ni. Tengok dalam dia. Tebal dia. Habis lah dia punya, dia punya seripihan tu masuk dia punya yang kabel ni untuk tarik yang hitam tu pun dah putus. Ayo. Oh, dengar apa sakit dengar sekejap. Dengar tu. Itu first. Okay, dah masuk zaman kereta macam ni lah. Hitam. So dah buat semua, dah cat everything semua, dah everything. Lepas tu dia tuning habis, siap. Aku tengok satu video yang mesti kita tune tu. Itu bapak jahat. Tapi it's okay, nak off. Minum dia. Tengok beri sikit. Tu dah. Dia on the road tuning Yang on the road tuning. Mesti akan buat. Mesti akan buat, memang gila lah. Engine ni ada nak upgrade apa lagi ke? Engine cukup kot. Tapi tak tahulah, ada rezeki tak tahu. Tengok lebih detail lah. Merah. Saya tak pandai sangat bab tuning engine semua ni. Belajar sikit-sikit lah. Dah ada kereta ni baru sikit tahu. Oh, ni kat sini, ni kat sini. Minat nak ada. Nak buat tu masih lagi belajar lah. Oh, ni Kawasaki, this one. Gearbox pun tak tukar lagi. Tapi kita upgrade punya plate daripada 8 ke 16. Jadi double lah plate. So bila shifting gear dia, kalau kata nak try bawa ke, nak try duduk sebelah ke, dia akan kasar sikit. Punya penukaran gear tu agak kasar, sangat kasar. Tapi at least dia tak slip lah. Betul. Yes. Pernah jadi 2 kali? Sebelum kau tukar? 2 ke 4 ke 6. Tu pernah. Sebelum kau tukar ni lah? Betul. Plate tu? Oh, yes. 2 kali jadi. Itu memang normal untuk GTR. Selalu tekan mesti ada gear slip. Sinkro dia pernah problem tak? Sebab aku dengar kalau yang bawah 2010 ni kena hati-hati bab sinkro. Betul. Sekali lah. Itu normal lah. Tapi everything is okay now. GTR ni sangat sihat sekarang, alhamdulillah. Okay, sangat okay. Alright. So dah berapa lama kau pakai kereta ni? 6 tahun. 6 tahun. Sebelum PKP. So kalau viewers aku lah, so contohnya lah ada yang teringin nak beli sebiji Altifan ni kan, sebulan income berapa untuk selesa? Sebulan termasuk maintenance, road tax semua. Kereta ni kita pakai bukan daily car, weekend car saja. So kalau gaji dalam 10 pun lepas lagi. 10 untuk tahun lama 2008. Untuk maintenance sebenarnya servis tak mahal pun. Servis tak mahal. Servis biasa 400 lebih je. Sebab ada barang-barang Almira dalam ni juga. Sama ni Almira? Ya. Macam all catch tank dia Almira punya. Okay. Banyak dalam ni. Ni minyak hitam semua pun tak mahal. Maksimum lah servis RM500. Untuk minyak hitam, cek apa semua. Dia bila dah jadi, bila kita buat kereta dah jadi macam ni, of course lah kena maintain tu lah. Kalau kereta dia stock, and then just buat exhaust, tuning apa semua, tak ada pun sangat senang dijaga. Sangat senang. So macam kalau buat basic cuma kena road tax dengan insurans je lah. Itu saja. Itu yang mahal lah. Dia memang sihat, selesa. Nak bawa jauh pun sebenarnya selesa. Sebab kita mesti kena buat exhaust macam tu lah. Mungkin bunyi bising sikit. Mesti. Nak dengar bunyi dia kan. Kalau tak dia diam juga, tapi dia dengar dia sunyi-sunyi sepi-sepi je. So dia jadi macam ni sebab kita buat apa? Sebab passion lah. Minat bukan sebab nak fight dengan siapa-siapa, sebab passion. Bila ada rezeki sikit buat. Sekarang ni dah macam ni dah. Dah lama, dah sebulan 2 tinggal lama tak bawa. Lalang tu dipanggil, kita panaskan enjin lah ini. Cari masa tu malam ni lama tu. Susah nak dapat masa bos ni. Ada, tapi itulah kedai kat sini. Tu yang macam ada masa, tapi kadang kita travel outstation tu kan. Busy sikit lah. Habis itu saja. Luaran, interior dengan enjin. Gelap sikit lah sebab kita buat kat dalam belakang. Patutnya nak shoot kat sana David. Kita buka lampu pula kat sana. Tapi tak apa. Kat sini. Kat sini pun okey dah, nampak dah.
So itulah dia luaran enjin dengan dalaman fit punya GTR 2008 35. Sekarang ni kita pergi ke onboard test pula fit. Alright, boleh. Alright, jom kita belanja sikit viewers. Apa ni? Cerita kau dah rekod. Dia kan bulan 12. Ni manual kan? Betul. Aircon dalam kereta ni, aircon dia tak sesejuk kereta biasa. Dia memang akan ada panas dia sikit. Sebab aku fully buat kereta ni untuk race saja. So aircon ni kadang aku tutup, kadang aku belum-belum orang pakai tu lah. Ni second GTR aku naik. GTR Aku first naik GTR member aku tu, tapi dia full stock GTR Black Edition. Oh right, Black Edition. Aku rasa tak tahu lah kau kenal. Dia pilot ke Amir Hafiz? Oi, member tu, member kau ke? Aku ke? Oh. Kat sekolah aku tu. Oh ya yeah. Lah kenal lah Amir tu, rapat sangat. Lepas tu bila aku nak Roger balik, FF5 ada lagi? dia sekarang pakai FF5 kan? GTR ada lagi tak? Jual. Dia kata, aku asal jual GTR beli FF5? Dia kata senang nak bawa family. Okey lah. Faham lah. So sekarang ni kau set Mac 1 Saya Mac 1 betul. Mac 1 berapa horsepower? Mac 1 dia full blast tapi ada restriction juga. Dia 1.6 bar tarik untuk boost. Dan tak full blast lah. Boleh rasa lah pick up dia, tapi dia ada had dia lah. Ada had dia. Mac 4 ni dia kasar sikit. Dia try boleh lah try. Kena stop. Mac 4 aku buat. Contoh ni map. Macam tu je tukar dia naik 4. Okay. Mac 4 Mac 4 kasar sikit. Kau ni. Oi yo. Aku punya kaki ternaik Fit. Dia macam naik roller coaster sikit. Oi, kaki aku ternaik tu. Itu dia punya pull lah. Oh yo. Tapi tak full force lagi, dia boleh sikit lah. Cuma aku jarang-jarang tarik ambil form. Ini fun-fun kadang-kadang Kadang-kadang betul. Dia pandai engine ke, aku pakai lah. Corner ini memang sedap. Ni pakai auto saja. Ni auto. Pakai auto je. Tayar dia melekat tu lah. Kita bagi sikit lah, tak banyak. Nak rasa tu kan. Macam okay, aku boleh test ni, aku test ni boleh? Boleh. Boleh masuk ke? Boleh lagi. Kena terlepas. Ni Boleh kan? ada. Cuk. Sana kat bulatan tu mas. Ni tempat aku test. Bagian Oh, ni kau pakai auto ni. ni manual. Ya. Tu. Kalau manual tu mungkin ni. Ni gear 2. Kuat kat luar tu. Kuat dalam ni pun dengar bunyi kuat kan. Itu kau cakap daripada Sungai Petani ke Sungai Buloh berapa lama kau rasa? 59 minit. 59 minit. Sungai Petani Sungai Buloh 59 minit. Itulah test dia. Kau dapat minyak cair. Tapi kasar lah. Aku keras, aku set semua keras. Kena panas. Motor
sampai situ sajalah video untuk hari ini. Fit punya Nissan GTR 35 2008 punya GTR 35. Kita orang dah test dah tadi, memang kau-kau lah. Fit belanja Map 4 tadi. So bila Map 4 tu dia punya tuning tu agak meliah sikit, and dia memang pakai, nak kata full force tu tak sangat lah, sebab tadi jalan pendek. Untuk kereta ni jalan tadi tu pendek je lah. So dapat jugalah merasa dia punya pull tadi tu. Aku harap korang enjoy video ni. Kalau korang suka video ni, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh subscribe lah kepada yang belum subscribe tu, and share around video ni. Tunjuk dekat orang kereta GTR ni power tak power lah, GTR Fit ni. And aku nak terima kasih dekat Fit sebab dah lama dah aku DM dia, aku WhatsApp dia, and akhirnya malam ni dia bagi peluang sikit, dia cari masa sikit lepas kerja, lepas meeting apa semua, dia jumpa aku untuk review sekejap kereta GTR ni. So habis kat situ je video ni. Aku jumpa dalam korang video seterusnya. Assalamualaikum.